Hari ini saya Nur Aini Mahmud dari Kemaman Terengganu ingin kongsikan masalah kesihatan saya. Yang pertama sekali saya cuba try produk ni masa saya sakit jari. Jari melekat, tak boleh buka. Lepas tu anak buah saya bagi bulan 12. Cuba try makan 1 kotak 3 kali sehari. Makin sehari makin okey. Lepas kotak yang kedua lagi okey. Hingga sekarang maknanya tak lekat langsung dah. Sepatutnya bulan 1 baru ni doktor nak operation lah dekat jari ni. Bulan 1 baru ni doktor nak operation lah kat tapak jari ni. Lepas tu saya bagi tahu doktor minta postpone dulu sebab saya tengah cuba satu produk. Kalau okey, alhamdulillah. Kalau tak okey, saya follow up balik dengan doktor. Jadi doktor bagi saya sampai bulan 3 bulan ni lah. Sepatutnya 5 hari bulan baru ni saya pergi buat operation lah. Lepas tu dah okey, jadi saya pun tak pergi. Diam macam tu je. Lepas tu yang keduanya, leher saya. Saya sebenarnya slip disc dari level 3, 4, 5. Tahun 2016. Lepas tu dah 2019 doktor dah injection dekat tulang belakang tulang jarum. 2-3 tahun hilang sakit pinggang tu, tapi sekarang ni dia datang balik. Lepas tu pergi buat check semula, tulang saya makin rapat. Lepas tu doktor pun nak sarankan sama ada operation ataupun cocok steroid balik tu semula. Tapi dua-duanya saya tak nak, saya takut. Saya tak ambil. Makan produk ni, saya rasa bolehlah, alhamdulillah ada perubahan lah. Lepas tu kalau tengkuk saya ni akibat dari slip disc tu juga, dia kepit saraf dekat tengkuk, jadi doktor buang yang tulang asal ganti dengan besi. Dulu kalau setiap pagi kalau bangun dari tidur, tengkuk saya akan rasa tegang. Kena buat exercise sedikit sehingga dia ada bunyi tu, baru kita boleh tu. Tapi sekarang ni saya bangun, saya buat, saya kata kenapa tak bunyi langsung dah ni tengkuk ni. Lepas tu rasanya ringan. Tak ada sakit, tak ada apa. Alhamdulillah. Saya kata mungkin asbab nutrika dengan izin Allah. Lepas tu pula bahu saya pun sama. Ni tak bila kita angkat kita rasa ringan, tak ada rasa berat belakang, tak sakit. Alhamdulillah lah. Makna semakin pulih. Lepas tu yang keempat ni, tapak kaki saya. Bila saya pijak, saya rasa macam kita cucut-cucut bawah tapak kaki ni, macam benda-benda tajam. Lepas tu tanya doktor, doktor kata mungkin ada tulang baru tumbuh. Lepas tu doktor sarankan saya gunakan selipar tebal dalam rumah untuk elakkan rasa sakit tu. Jadi saya pun setiap hari memang selalu guna selipar tu. Hari tu sekali tiba-tiba je saya nak cepat, tak perasan tak pakai selipar, rasa kaki ni boleh pijak pula, tak sakit. Fikir balik, kena nutrika ni lah yang tolong pulihkan kaki ni. Lepas tu, alhamdulillah tapak hari ni tak sakit tapak kaki ni. Lepas tu anxiety saya ni, saya tak tahu bila anxiety ni boleh buatkan saya ceria balik. Saya boleh bertemu dengan orang, dengan kawan-kawan. Dulu saya tak boleh keluar rumah, saya tak boleh jumpa kawan-kawan. Walaupun saudara mara. Sekarang ni alhamdulillah dia orang perasan bila jumpa, dia orang yang tegur saya. No, anxiety kau okey dah ke? Ya, tak tahu pula tu. Okey je, alhamdulillah sihat. Gitulah. Lepas tu, habis dah kan? Habis dah kan?